Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek marble choco strawberry. Atas kek tu saya letak coklat yang dicairkan. Coklat tu coklat ruby, rasa masam-masam manis. Coklat coin ruby ni ada dijual di kedai-kedai jual bahan bakery tahu, ataupun korang boleh beli dekat online. Korang tengoklah, kek marble saya ni memang gebu. Kalau cicah air kopi, air Milo kan memang sedap gila lah. Nak buatnya senang, jom kita buat kek marble choco strawberry ni. 240 gram tepung naik sendiri, 170 gram gula kasta, 1 sudu besar overload, 50 gram susu full cream, 5 biji telur grade A. Pukul ke semua bahan-bahan ni sampai dikembang. Saya pukul dalam 6 minit dengan kelajuan tinggi tau. Kalau adunan tu dah putih gebu macam ni, baru masukkan 160 gram butter dicairkan. Butter tu saya timbang dulu baru saya cairkan. Saya guna teknik kaut balik untuk sebatikan butter tu dengan bahan-bahan lain. Kalau dah sebati macam ni kan, bolehlah korang bahagikan adunan ni kepada dua bahagian sama banyak. Bahagian yang ni masukkan 1 sudu besar strawberry Imalco. Kalau dah sebati macam ni, ketepikan dulu. Yang ni pula masukkan 1 sudu besar coklat Imalco. Sebatikan. Kalau dah sebatikan, korang bolehlah ketepikan dulu. Saya guna loyang 8x8. Bawah loyang tu saya alas guna kertas baking. Tepi-tepi loyang tu saya tak sapu dengan apa-apa. Kemudian korang bolehlah marblekan kek tu. Ikut cita rasa masing-masing. Saya guna dalam 100 gram coklat coin ruby ni dicairkan tau. Lepas tu bolehlah korang letakkan macam saya buat dalam video ni. Saya bakar kek ni selama 80 minit, suhu 130 darjah Celsius. Saya bakar kek ni kan, guna api atas dan bawah. Saya letak loyang di rak paling bawah sekali. Oven tu kan, saya tak panaskan tau. Kek ni masak, korang jangan biarkannya sejuk dalam loyang tau. Korang terus sisip dan keluarkan kek daripada loyang. Lepas tu, tunggu kek ni sejuk baru boleh potong. Kalau korang potong kek ni masih panas, ada kemungkinan kek ni akan berderai. Selamat mencuba semua. Semoga bermanfaat resepi yang saya share kali ni.